Adakah anda tahu anda boleh meningkatkan kecekapan tanah sebanyak 10% dan mendapat aliran tunai tambahan sebelum pokok sawit anda mula berbuah? Terus bersama kami jika anda berminat untuk memaksimumkan keuntungan ladang anda. Di hujung episod ini, kami akan mendedahkan satu rahsia teknologi yang boleh membimbing anda secara langkah demi langkah. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Ya, terima kasih. Hari ini kita bawa satu topik yang sangat praktikal. Kita tak nak sekadar bincangkan teori di atas kertas, tapi kita nak tengok sesuatu yang boleh beri impak langsung pada aliran tunai anda. Ada satu kajian saintifik baru yang diterbitkan pada tahun 2026 yang telah dijalankan di Riau, Indonesia. Riau ya? Kalau kita teliti profil iklim dan tanah kat sana, Riau tu sebenarnya macam kembar geografi kita kan? Tepat sekali. Purata taburan hujan tahunan, profil tanah jenis ultisol dan juga tanah gambut yang diorang uruskan tu sangat mirip dengan apa yang kita hadapi kat Malaysia. Jadi, walaupun kajian 2026 ni letaknya di seberang selat, dapatan dia memang sangat relevan. Maksudnya, pekebun kecil kita boleh terus aplikasikan benda ni tanpa banyak keraguan lah. Betul. Dan fokus perbincangan utama kita hari ini ialah tentang keberkesanan sistem tumpang sari jagung di kawasan tanaman belum menghasilkan atau fasa TBM tu. Fasa TBM. Memang fasa yang paling mendebarkan untuk mana-mana peladang pun. Yalah, terutamanya masa pokok umur 1 hingga 3 tahun tu. Kos operasi macam upah merumpai, membaja dan korek parit, semua jalan macam meter teksi. Tapi pokok tak keluar hasil langsung lagi. Aliran tunai selalunya memang defisit teruk. Itu realiti yang sangat pahit. 36 bulan pertama tu ibarat kita cuma bakar modal. Tapi, kenapa kita tiba-tiba nak cakap pasal jagung pula ni? Sebab kalau kita perhatikan ruang di ladang tu, masa fasa TBM ni ada ruang tanah yang sangat luas terbiar antara barisan pokok muda. Selalunya, lorong ni kena jemur panas atau yang lebih teruk, penuh dengan rumput liar dan lalang. Betul. Lepas tu, pekebun kena keluar modal lagi untuk racun rumpai berkali-kali. Di sinilah penemuan kajian 2026 tu jadi sangat menarik. Penyelidik buat penanaman jagung secara tumpang sari yang sistematik di celah barisan sawit TBM tu. Dan hasil tuaian jagung yang diorang dapat memang luar biasa. Diorang berjaya rekodkan hasil sebanyak 7.6 tan per hektar. Tunggu sekejap, 7.6 tan per hektar. Sebagai orang yang selalu urus ladang, nombor ni macam melanggar logik asas agronomi kita. Ya, saya faham kenapa anda terkejut. Tambah mengejutkan bila diorang buat perbandingan. Kalau jagung hibrid yang sama ditanam secara monoculture di ladang terbuka, purata hasilnya cuma 6.9 tan per hektar. Biar betul, mari kita rungkai benda ni. Logik akal kita kan, kalau kita letak dua jenis tanaman yang sangat rakus macam sawit dan jagung di satu tempat, dorang akan bergaduh berebut baja dan air. Macam letak 2 ekor harimau dalam satu sangkar lah kan? Tepat sekali. Takkan letak dua-dua dalam sangkar, tiba-tiba dua-dua jadi makin gemuk pula. Macam mana jagung ni boleh tumbuh lebih subur di ladang sawit berbanding di ladang jagung tu sendiri? Persoalan yang sangat bagus. Jawapannya ada pada 2 mekanik biologi. Pertama, stratifikasi akar kat bawah tanah. Akar jagung ni jenis serabut yang citik. Dia duduk kat lapisan atas je. Oh, manakala akar sawit TBM pula dah mula turun mencari air ke bawah. Ya, betul. Jadi dari segi fizikal, diorang tak berkongsi profil tanah yang sama 100%. Tapi faktor kedua yang melonjakkan hasil ke 7.6 tan per hektar tu ialah sains yang dipanggil iklim mikro. Iklim mikro. Maksudnya pelepas sawit muda tu bertindak sebagai teduhan sikit ke? Lebih kurang macam tu, tapi fungsinya lebih kompleks. Kat negara kita ni kan, pancaran matahari tengah hari sangat terik. Di ladang jagung monoculture yang terbuka, haba ni buat air tanah cepat tersejat. Jadi pokok jagung tu akan stres lah sebab kurang air. Tepat sekali. Pokok jagung terpaksa tutup liang stomata pada pertengahan hari untuk elak dehidrasi. Bila stomata tertutup, proses fotosintesis terhenti. Tapi di ladang sawit TBM, kanuti nipis pelepas tu bertindak sebagai penampang haba. Wah, jadi dia kurangkan suhu permukaan tanah dan simpan kelembapan tu. Ya, sebab tu pokok jagung tak stres, stomata dia kekal terbuka lebih lama waktu siang, fotosintesis jalan berterusan, tenaga sentiasa ada untuk besarkan saiz tongkol jagung tu tanpa gangguan. Faham.
Malah bila kita tanam jagung rapat-rapat kat lorong tu, secara automatik dia jadi macam sungkupan hidup kan? Betul tu. Dihalang cahaya sampai ke tanah, jadi benih rumpai yang selalu curi baja tu tak boleh bercambah langsung. Ini bukan persaingan dah ni. Ini simbiosis iklim yang sangat cantik. Tapi macam mana dengan kualiti hasil dia? Kadang-kadang pekebun risau tongkol jagung jadi kecil sebab berhimpit bawah sawit. Jangan risau. Kualiti langsung tak terjejas. Data kajian 2026 ni buktikan berat purata satu tongkol jagung dalam sistem tumpang sari cecah 227.7 gram. Berbanding dengan ladang monoculture biasa, Dalam sistem monoculture, berat purata dia cuma mencatatkan angka 217.7 gram. Malah jumlah daun dan tinggi pokok jagung pun jauh lebih dominan dalam sistem tumpang sari ni. okey, sains dia memang nampak mantap. Tapi kita kena fikir realiti pekebun kat Malaysia ni, boleh kongsi arahan praktikal. Kalau diorang nak mula tanam esok, berapa jarak tanaman yang sesuai? Kita tak boleh tanam jagung rapat sangat dengan pangkal sawit tu kan? Semestinya, pengurusan geometri spesial ni sangat penting. Panduan yang disarankan ialah guna jarak 75 cm antara barisan dan 25 cm antara pokok jagung. Maknanya kena pusatkan betul-betul di tengah ruang lorong TBM tu lah. Ya, betul. Jarak 75 cm tu penting untuk pastikan pengudaraan yang elok supaya jagung tak kena penyakit kulat dan zon bulatan piring pokok sawit mesti kekal bebas dari akar jagung. Bagaimana pula bab baja? Ini selalunya bab yang pekebun cuba cari jalan pintas. Boleh tak kalau saya tabur je baja NPK sawit muda tu kat jagung sekali supaya tak payah beli dua baja berbeza? Jangan buat macam tu. Itu kesilapan agronomi yang merugikan. Pengurusan baja untuk jagung mesti diasingkan mengikut keperluan dia. Sebab jagung membesar sangat cepat kan? Tepat sekali. Kitaran jagung cuma 100 hari. Dia perlukan unsur nitrogen yang sangat tinggi pada fasa awal. Baja sawit muda pula diformulasi berbeza untuk kuatkan pelepah dan tahan penyakit. Sekadar tambahan, untuk memastikan persaingan nutrien antara jagung dan sawit kekal sifa, ujian tanah untuk tahap keasidan dan nutrien adalah sangat penting. Begitu juga dengan ujian daun pada pokok sawit anda dari semasa ke semasa. Belum langgan? Tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Baiklah. Mari kita beralih ke bahagian ekonomi pula. Selepas kita faham sains dan penjagaannya, Kita mesti tengok nombor dan impak pada ledger kewangan pekebun. Betul tu. Pada penghujung hari, segala kerja ni mesti bawa pulangan tunai. Dan untuk ukur kecekapan pulangan ruang ni, pakar guna satu metrik yang dipanggil Nisbah Kesetaraan Tanah atau singkatannya LER. Metrik ni menilai kecekapan penggunaan fizikal tanah bila tanaman digabungkan. Jadi, berapa nilai LER yang dorang catatkan dari kajian lapangan ni? Pasukan penyelidik tahun 2026 sahkan nilai LER untuk sistem tumpang sari ni adalah 1.10. Mari kita terjemah nombor tu. LER 1.10 bermaksud kecekapan pengeluaran ladang pekebun dah meningkat sebanyak 10%. Betul kan? Ya, betul. Bayangkan anda ada tanah seluas 10 hektar. Dengan amalan ni, sains agronomi ibarat mereplikasi ladang anda secara magic untuk keluarkan hasil seolah-olah anda ada 11 hektar tanah. Analogi yang sangat mencerahkan. Setiap inci tanah yang sebelum ni dibiarkan terjemur, kini bekerja keras untuk pekebun siang dan malam. Ini ibarat talian hayat untuk poket pekebun kecil kat Malaysia. Mestilah sebab pusingan merumpai dan harga baja masa fasa defisit TBM tu memang boleh buat kering simpanan bank. Tapi dengan jagung ni, kitaran tuai dia pendek sangat. Dalam 110 hari dah boleh dapat duit kan? Tepat sekali. Duit jualan jagung tu, aliran tunai segar. Anda boleh pusing semula, untung tu terus masuk ke akaun ladang untuk tampung kos baja kelapa sawit tu sendiri. Okey, biar saya main peranan menyoal sikit kat sini. Kos upah buruh kat Malaysia ni kan agak premium sekarang. Menanam dan menuai jagung perlukan tenaga kerja yang ramai. Adakah kos buruh tambahan ni benar-benar berbaloi? Nanti habis untung jagung tu bayar upah pekerja saja. Bantahan yang sangat logik, ramai yang terfikir benda sama. Memang ada kenaikan kos buruh masa kita nak tanam dan tuai tu. Tapi kita kena tengok buku ledger secara keseluruhan. Maksudnya ada penjimatan kat tempat lain ke? Ya,
Ingat tak ketumpatan tanaman 75x25 cm tadi? Daun jagung tu akan cepat membesar dan tutup terus permukaan lantai ladang. Jadi rumpai saka dan lalang tak dapat langsung cahaya matahari. Tepat, kerja merumpai itu akan menurun dengan mendadak. Anda dah tak perlu berhabis duit beli racun glufosinate amonium yang mahal tu. Tak payah bayar upah orang meracun setiap 2-3 bulan. Menarik sungguh. Maksudnya ini situasi menang-menang. Kos meracun jatuh teruk, tapi kat bahagian lain anda tengah besarkan hasil tuna yang boleh dijual. Jadi, apa tindakan praktikal yang pendengar kita boleh buat esok hari? Perkara pertama dan paling mudah, esok turun ke blok ladang anda dan bawa pita pengukur. Anda ukur dengan teliti keluasan ruang lorong bersih antara pokok sawit TBM anda tu. Jangan sekadar agak-agak pakai mata saja. Selepas diorang dapat keluasan ruang yang ada, diorang kena buat kira-kira ringkas untuk kos benih jagung hibrid tu dan ramal potensi hasil kan? Ya, boleh buat untuk blok ladang yang sedang dalam fasa TBM sekarang atau masukkan siap-siap ke dalam pelan penanaman semula pusingan akan datang. Cuma, nak urus nutrisi dua tanaman berbeza dan jadual tuai ni memang tugas yang agak kompleks lah. Di sinilah kita perlukan teknologi moden. Hari ini, penggunaan kecerdasan buatan, AI, adalah satu kelebihan yang besar untuk pekebun. Anda dah tak perlu berseorangan mengira keperluan baja atau teka-teka bila nak rawat tanah. Betul, infrastruktur tu dah pun wujud. Pekebun boleh mendaftar di cropdrive.ai. Sistem AI ini memang sedia membantu membimbing perancangan pembajaan dan penjagaan kesihatan tanah anda secara langkah demi langkah. Dan kalau pekebun perlukan bantuan untuk faham keputusan ujian makmal tanah atau ujian daun yang kita bincangkan tadi, sistem ni boleh bantu ke? Sudah tentu. Platform tu ada penasihat maya bernama Palmira yang sedia membantu, jawab soalan dan tafsirkan data makmal ladang anda. Apa yang membanggakan, sistem ini dibina oleh pasukan pakar antarabangsa secara eksklusif untuk pekebun kecil kita di Malaysia. Satu kelebihan yang unik di dunia. Dan pastinya, kos melanggan sistem AI macam ni jauh lebih rendah berbanding mengupah perunding swasta untuk turun ke kebun. Memang jauh lebih jimat. Jadi kami sentiasa galakkan pendengar untuk sertai ratusan pekebun sawit Malaysia yang dah pun mula menggunakan CropDrive. Dorang berjaya naikkan pendapatan ladang dan secara tak langsung turunkan kos operasi. Cipta iklim yang lebih subur. Tapi ada satu perkara untuk anda fikirkan esok masa melawat ladang. Kalau jagung yang hidup 100 hari ni mampu manipulasi persekitaran tanah dan sekat pertumbuhan rumpai, adakah wujud tanaman tumpang sari lain yang boleh memanipulasi mikrobiom tanah untuk halang patogen bahaya seperti Ganoderma sebelum ia serang akar pokok anda? Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.